Assalamualaikum semua, bersiaran daripada Pulau Pinang. Semalam saya berada di Stadium Mini Parit Nawi, uh, Muar Johor, menyertai pertandingan JX Cup Under 17 membawa pasukan uh, Atletico Star FC ataupun player-player daripada Sekolah Menengah Pucuk Utama 1 Under 17. Um, uh, Program yang kita call it as the last dance together. Yalah, lepas SPM kan, lepas ni masing-masing akan bawa haluan masing-masing. So they want one tournament for them to play together. And then saya jumpa tournament ni dan kita hadir ke Muar. Stadium yang cantik, tempat yang cantik, menarik. Terkejut juga kita di kawasan yang a bit ke dalam sikit dekat Parit Nawi tu ada sebuah stadium yang baik, facility yang baik. Alhamdulillah kami berjaya mendapat tempat ketiga, terkandas di semi-final kepada pasukan juara Keluang Tanda. Kami kalah di penentuan sepakan penalti. Dan di tempat ketiga, penentuan 3 dan 4, kami pula berjaya Alhamdulillah menewaskan pasukan daripada Kedah Unity FC. Apa yang saya nak share a bit ialah saya dengan menyaksikan mata kepala saya sendiri, begitu banyak sebenarnya talent-talent yang kita ada. Daripada top 4 team yang bermain ni, Estonia 08, Keluang Tanda, Unity FC dan juga Atletico Star. Saya tengok ada banyak talent. Talent kita ada. Contoh Estonia 08 daripada goalkeeper dia very solid, very tenang dekat gawang. Dan pemain nombor 42 dia very strong character, good skill, individual skill. Pemain Keluang Tanda, the champion. Dia ada ramai pemain yang boleh control game dan bermain dalam satu unit. Unity FC ada pemain-pemain yang kalau mata kepala saya nampak pemain nombor 7 dia strong, the captain, and also pemain nombor 32 walaupun bertubuh kecil tapi bermain di sebelah kanan juga bermain dengan baik. So pendek kata, kita sebenarnya ada talent yang banyak, tapi apa yang kita harap ialah usaha bersepadu daripada bukan saja FAM tapi FA negeri dan yang paling penting adalah kelab-kelab yang bermain di Liga Malaysia supaya dapat membentuk satu ekosistem yang baik dan kita tak terlepas pandang talent-talent yang kita ada ni. Sayang kalau talent-talent yang sebaik ini hilang selepas mereka berumur 17 tahun. Kembali lagi hala tuju lepas ini. Berapa banyak negeri-negeri yang ada pertandingan yang konsisten, contoh macam dekat Selangor ni kita ada Liga FAS under 18 kemudian open. So kita di Selangor membina pool yang besar untuk player-player ni yang belum mampu pergi ke peringkat lebih tinggi tapi mengasah bakat mereka menjadi lebih baik. Sebab dah terbukti ada player-player yang hadir daripada liga-liga macam ni dikesan dan dibawa ke peringkat lebih tinggi. Cuma ekosistem lah. Kenapa saya sebut perkataan ekosistem? Sebab environment yang ada dalam industri bola sepak kita tak membantu. Parents mana yang nak bagi budak-budak main bola kalau JDT dengan Selangor tu dia yang konsisten boleh bayar gaji, contoh. Ni contoh. Gaji benda penting, kan? So daripada nak suruh budak-budak pergi main bola, baik dia suruh belajar. Dan end up bakat-bakat yang ada akan hilang macam tu je. Kita kena ada satu big postmortem untuk mengenal pasti kenapa kita masih gagal membentuk ekosistem industri, menaikkan industri bola sepak kita. Dulu meriah, tahun 90-an meriah. Walaupun masa tahun 90-an kita dikejutkan dengan cerita rasuah kan yang besar-besaran berlaku. Tapi still bola sepak kita masih lagi meriah. Masih lagi sedap ditengok, masih lagi sedap dipandang, sokongan padu diterima oleh rakyat Malaysia. But now, I think sebenarnya final Piala FA itu menjadi saksi yang sangat sedih. Stadium Bukit Jalil tak penuh. I think we really need to sit down, bedah siasat balik and tengok supaya all the talent pool yang kita ada ni dapat diserapkan di peringkat lebih tinggi dan memberi sumbangan kepada pasukan negara tanpa perlu kita pergi naturalizekan orang-orang asing untuk bermain untuk pasukan negara. Saya rasa ramai yang bersetuju sebab kita boleh tengok pool player banyak tapi end up pool player kita hilang bila menjelang remaja dan of course bila mereka mula naik umur dewasa. So I really hope that benda dapat dipandang serius. InsyaAllah ia akan memberi kesan yang baik kalau kita dapat bina ekosistem yang baik untuk pasukan negara. Assalamualaikum.